Hai, masak apa hari ni? Cik Anis masak sambal petai ikan tongkol. Kebetulan hari tu Cik Anis nampak dekat TikTok siapa tak lalu. Kemudian Cik Anis cubalah resipi ni. Sedap pula. Jadi hari ni Cik Anis nak selitkan resipi dia kat sini. Bahan-bahannya ialah cili padi dalam 11 biji, bawang putih dalam 3 biji. Kemudian kita blend kering blend kering dan lepas tu goreng ikan ni yang dah digaul dengan garam dan sedikit kunyit. Kemudian kita racik-racik, blender kering juga. Dan kita goreng pula bawang merah dalam 3 labu ke atau 2 labu cukup lah. Kemudian kita asingkan dulu ke tepi dan sediakan minyak. Bila minyak dah panas, masukkan bawang putih dan cili padi tadi, tumis sampai naik bau. Kemudian masukkan petai ikan tongkol, gaul-gaulkan dan masukkan sedikit garam, gula dan juga serbuk perasa jika suka kalau tak nak letak pun tak apa. Last sekali masukkanlah pula bawang goreng yang kita goreng tadi. Gaul-gaulkan, dah siap. Cuba tahu, jangan tak cuba, memang sedap.